Perah lemon pun tak reti. Korang dah besar kot. Masalahnya bukan seorang yang buat salah macam ni, tapi ramai weh yang terpaling salah. Apa ke benda? Mana ada orang kupas-kupas macam ni? Mula-mula apa? Tunggu apa? Tak adanya pun nak ajarkan korang. Kebanyakan kaum wanita khususnya perah lemon macam ni lah. Weh, lambat lah. Leceh tu. Apa ke benda? Lepas tu nak kena potong-potong satu persatu. Kena potong dadu macam ni. Tu nak masukkan lagi dalam tu. Tak seterong tu nak guna-guna mesin. Apa ni? Ni cara yang salah tau tak? Tolong kan korang jangan buat macam ni. Tolonglah. Perah lemon je kot. Alah. Tengok berapa banyak je pun dapat. Buang masa je lah. Save video ni jom pun bertunjukkan cara yang terpaling betul. Ni baru syok. Ambil lemon tu, lepas tu geleng-gelengkan dia, ketuk-ketuk dulu, lepas tu korang jap, kulit lemon ni buang je kan. Potong bahagian depan dia je. Dia punya kepala tu, jangan dia punya ekor. Ambil alat ajaib tadi tu, lepas tu korang tonyohkan macam ni. Nak tengok jadi ke tak? Korang masuklah sekarang. Siapa yang tak sempat tu komen nak part 2.